Kita jumpa lagi dalam video kali ni. Video kali ni aku nak ceritakan pasal yang kita ni sakit bukannya keseorangan. Apa yang aku dapat DM daripada apa selalu cakap, aku sakit macam ni. Ada orang lain juga yang sama terpilih yang ada sakit macam kita. Okey, aku ceritalah kat Ambo yang aku ni ada 3 penyakit yang aku rasa dah jadi common lah tau pada masa law ni lah 3, 4, 5 tahun yang lepas ni lah. Okey, mula sekali aku kena sakit slip disc. Dia jadi macam mana? Aku angkat barang kotak dekat office aku untuk letak dekat atas. Bila aku letak tu, meletup dekat belakang ni, aku rasa kebas satu badan. Masa tu aku aktif naik Gua Sami lah dekat polis ni lah. Kalau orang tahu, orang polis memang tahu lah Gua Sami tu. Aku aktif tiap tahun pun naik di situ. Tapi pada hari yang jadi tu, bila aku pergi nak stretching apa semua tu, tengah aku dah stretching tu, aku tak boleh tau kat belakang ni. Rasa macam ada satu benda yang lock tau. Macam yang bagi rasa lenguh yang kita tak tahu nak bagi tahu macam mana lenguh tu tau. Lenguh tu yang rasa macam nak putus pinggang tau. Kalau ada yang slip disc, aku rasa memang tahulah macam mana sakit rasa lenguh tu, yang rasa macam nak putus pinggang. Yang sakit slip disc ni juga menyebabkan aku tak boleh nak berjalan tau. Aku tak boleh nak berjalan, nak drive kereta tak boleh. Sampai ke aku satu masa tu aku tak boleh langsung nak bangun daripada tidur. Aku tak boleh nak bangun. Aku kena minta tolong ayah aku dan mak aku pegang. Bila lepas aku jatuh, pada masa tu aku rasa memang sangat takut lah. Aku rasa macam benda apa yang jadi kat aku ni kan. Lama-lama tu mula start dah kawan-kawan ni sekeliling aku ni yang slip disc. Okey, untuk yang kedua, penyakit ni yang aku nak bagi tahu adalah mild autism yang jadi dekat anak aku. Apa yang jadi dekat anak aku ni, dia lambat bercakap tu. Dia speech delay. Walaupun dalam masa setahun tu anak aku cepat panggil abah, panggil mami. Tapi lepas pada tu dia tak berkembang tau. Vocab dia tak berkembang, dia tak boleh nak bercakap, dia jadi lambat. Lepas tu dia pun banyak sakit masa tu, masuk ke hospital. Keluar masuk hospital ni memang kerap. Jadi pada masa tu lah aku rasa tergendala, terbantu dia punya perkembangan tu lah. Dan lepas pada tu juga, mula anak-anak kawan-kawan aku ni pun dah mula ada yang didiagnose mild autism ataupun speech delay. Okey, dan yang paling latest sekali yang aku buat channel ni lah, channel pasal GERD dan anxiety. Baru ni pun aku bersembang dengan kawan aku, kawan pada kawan dia pun dah kena GERD, kawan pada kawan dia pun dah kena GERD. Lepas tu yang dekat-dekat ni pun ada yang dah kena GERD dan anxiety. Apa pun hampa jangan rasa keseorangan. Aku share ni cerita pasal GERD dan anxiety ni, hampa boleh tengok dan hampa boleh tahu sekurang-kurangnya tu adalah guide kepada hampa. Dia dah hujan dia, hampa rasa mungkin suara dia tak jelas. Jumpa lagi in the next video. Buat sama-sama, jumpa lagi lah. Bye.